Weh Mi, kedai tu tutup Nescafe tu seminggu lebih dah. TikTok. Weh, pondok apa nak pabut? Tak, saya bawa full rasa tu kan. Full daripada rumah ni. Okey. Semua kan tak boleh. Ni nak mula lagi. Sebuah kapal. Itu ni. Dari kapal yang telah diwakilkan oleh sebuah bulan di dan boleh. Jika operasi sesuai dengan salah satu orang yang sekarang operasi dua orang pelopor seorang kapal sebuah bulu yang dikasarkan seterusnya disalurkan rumah kepada pasukan penggeledah berkasar satu lorong punya. Itu situasi apa? Okey dah cakap. Lepas situasi 2 tu baru kami masuk mula. Masuk duduk je nak masuk. Dia pada ada tinggi dia. Daripada bawah dia pada ada tinggi. Penawar seorang kapal di sebuah bilik dengan pesawat. Satu arahan dilakukan atas dua orang penjenayah tersebut telah dikeluarkan oleh Timbalan Utara Operasi Global di Kedah dan Penawar Tim Sedang ini memasukkan penggeledah dengan kasar 120 dan menghukum kejadian tersebut. Pasukan penggeledah telah diatur gerak ke tempat kejadian bagi mematras dan membunuh dua orang penjenayah untuk misi penyelamat. Apa penyawa? Lanun. Cik. Kamera mana kamera? Awal bagi teluh ni. Jadi penonton hari ni. Ke depan tak? Jangan laluan semua macam mana sipun dia nak masuk waktu bila nak tuan yang ini yang masa dia masuk masa dia ni ya mau dia baik kita ada tu syukur dan berat lagi kerana dapat kita bersama-sama belajar masuk saya, guru-guru dan pelajar-pelajar
kita pun perlu mengenali secara lebih dekat fungsi batin dari sudut berjaya dan sebagainya, tugas-tugas. So, mungkin ada di hadapan saya yang satu hari nanti ditakdirkan Allah akan menjadi pegawai NFT juga. Lagi yang mau nangis tak? Dan kita juga berharap Tulis pun lupa tak lagi COVID. Tak lepas tu tu ada sekolah tu nak pergi apa PNM. sangat terlihat di satu hari nanti kita lihat seperti 24, Pusat Operasi Zon Maritim Kuala Kedah telah menerima panggilan bahawa sebuah kapal Alice Stella Inquiry yang sedang berlayar telah kawin dari pelabuhan Pulau Pinang telah dirompak oleh sekumpulan perompak di perairan Kuala Kedah. Pusat Operasi Zon Maritim Kuala Kedah menyerahkan Keputusan 1/2024 yang sedang dalam operasi aman dan operasi kirim. Lokasi kejadian telah menerima maklumat dari kru kapal tersebut. Pasukan mengerik telah diatur gerak ke tempat kejadian bagi memadam dan memburu 2 orang penjenayah untuk misi menyelamat berjaya dilakukan oleh pasukan menggeledah yang diketuai oleh Bintara Muda Maritim Muhammad Syam bin Selamat. Cubaan penjenayah menawan kapten kapal Alice Stella Inquiry dan merompak kapal telah berjaya dipatahkan oleh pasukan menggeledah Zon Maritim Kuala Kedah dengan 2 orang penjenayah telah dibekal. Yang bersenjatakan 2 bilah parang berjaya diberkas dan kapten kapal Stella Inquiry berjaya diselamatkan. Kedua-dua perempuan seterusnya dibawa ke Zon Maritim Kuala Kedah dan diserahkan kepada pegawai penyiasat Zon Maritim Kuala Kedah untuk tindakan selanjutnya. Tadi saya tanya kat kapten tu sebab saya tunggu saya cakap. Kami sampai. Okay.